Boleh nampak? 11.22. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah. Tahniah. Selalunya memang kejadian tu berlaku hari-hari lah. Yang mana cium mata air, mana cium mata air. Memang itu selalu dalam seminggu saya rasa 6 hari yang begitu. The worst thing is terduduk sendiri cermin mata sebab kita nak cari cermin mata. Cermin mata technically kalau kita buat cermin mata harga Singapura dolar pun dah nak mencecah $1,000. Selalu setahun sekali dia tukar. Then the recent one pecah. Pecah $1,000 lagi. Then when dah pecah tu terfikir balik, should I go for this iconic? Suami pun pakai spek juga kan? Dia kata suruh saya buat dulu baru dia buat. Pandai awak bikin dulu Okay. Alright. Tak apa, meja. Alhamdulillah. Tanya. Thank you, doctor. My pleasure. You did very well. Alhamdulillah. I'm very glad that you opted for this procedure. Sebab dia healing cepat, insyaAllah. It's really awesome. Pada kita rasa layanan dia memang tip top lah. Bukan saja dengan layanan, dengan seri muka dia pun semua sentiasa tersenyum. Dan tak lupa lagi air free flow guys. Dia minta je. Untuk saya, siapa yang really nak bebas cermin mata, boleh datang terus ke Iconic. Pada saya pula, lepas saya buat rawatan nanti baru saya buat review. Tapi pada saya, dari segi apa yang saya lihat isteri saya, memang 110% recommendation lah. Alhamdulillah. It's the best. Apa yang kita rasa, apa yang kita experience, Iconic memang mantap.